Musim perang ni, better withdraw ke biar je dalam gap? Takut apa-apa berlaku pada PG. Okay, pertama sekali tuan-puan, bila berlakunya perang ni tuan-puan, dia bukan pasal public goal je. Semua benda dia akan terjejas kalau betul-betul perang. Jadi segala benda yang kita buat memang ada risiko. Tuan-puan simpan duit dekat bank, kalau perang macam mana? Nampak tak? Jadi, apa persiapan yang kita perlu buat? Tepuk dada, tanya diri masing-masing. Kalau tuan-puan takut, memang tidur malam pun tak lena tengok akaun macam mana ni. Cara dia macam mana? Solution dia pergi keluarkanlah, simpan sendiri dekat tangan. Jadi, benda ni pilihan. Bukan dalam dunia ni tak ada jaminan yang terjamin, tuan-puan semua akan mati. Tapi kita buat preparation lah. Jadi, kalau tanya saya sendiri, tak perlu unsing pasal tu. Kalau rasa tak okey, nak withdraw je. Sebab benda ke depan ni, siapa yang tahu? Tak ada orang tahu, tuan-puan. So make sure tuan-puan kalau rasa tak okey, rasa berdebar ke apa, public goal tak sekat tuan-puan nak keluarkan emas. Pergilah keluarkan fizikal. Saya sendiri pun keluarkan fizikal. Ada dekat tangan ni. Ini pun ada lagi. Cuma dekat account Gap ni saya akan jadikan sebagai tempat mengumpul sebelum keluarkan fizikal. Jadi siapa-siapa yang nak daftar account macam saya daftar ni, nak ada emas macam saya ada ni, anda boleh isi back biru di bawah, nanti saya bantu.